Coming to Malaysia? Tourism Malaysia's Wira and Manja are waiting for life-changing fried banana fritters with kicap sambal Johor. And not too sweet, just rum. Just the right amount of heat. Sedap. Can anyone share? It's better when it's your own. Fine, you're the experts. Let Grab guide you to Malaysia's 5-star eats, as rated by millions of everyday Malaysians. Pemandu lori yang terlibat dalam kemalangan maut melibatkan 3 ahli keluarga di kilometer 212 Jalan Johor Bahru, Seremban di Segamat semalam ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini hingga Isnin depan. Ketua Polis Daerah Segamat Superintenden Juma Zan Zahir Cik Ismail berkata perintah reman terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Amalina Johar. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsad sebelum ini berkata suspek yang ditahan merupakan seorang pemandu lori trailer dengan ujian urin dijalankan mendapatinya positif dadah jenis metafetamin. Ujarnya lagi, kes disiasat mengikut Seksyen 44-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.